Rumah baru di East 57 Taman Melati, project by Sam Dabi. Rumah ni bestnya dulu, sehari ke 2 hari fully sold out. Memang laju gila, power betul Sam Dabi punya marketing. Okay, rumah ni nama dia East 57 sebab dia ada 57 unit saja. Memang low density. Dia guarded area. Dia tak ada gated kat sini. Sebab ini freehold individu title, bukan strata. So, bergantung kepada penduduk lah nanti, komuniti kat sini macam mana nak buat gated guarded. Okay, ada salah satu unit yang saya ada nak jual, unit intermediate. Rumah ni agak lebar, 28 kali 80 kaki untuk luas tanah. Luas binaan lebih kurang 3,300 ke 3,500 kaki persegi. Rumah teres superlink 3 tingkat. So, inilah belakang dia. So salah satu rumah yang saya nak jual tu dekat sini. Lorong yang saya ada ni dia tak menghadap ke rumah orang lah. Okay. So harga dibuka pada harga 2.5 juta. So kalau siapa minat nak beli rumah dekat sini, boleh roger saja. Bestnya sebab lokasi dia memang senang nak keluar ke MRR2. Memang sangat dekat dan dia freehold individu lagi. Ini alamat KL tau. So ini KL punya address. So kalau foreigner pun boleh beli. Okay, so kalau siapa minat kasih roger. Saya tak dapat buat video house tour hari ni sebab rumah ni tengah buat defect. So tengah buat balik defect. So agak bersepah sikit kat dalam. Siap je defect nanti, dah cat cantik-cantik, saya akan buat house tour. So nantikan house tour saya mungkin dalam 2 minggu lagi. Okay, siapa minat kasih roger. Rumah baru di East 57 Taman Melati. Bye.